Tapi Cik Iman sekarang dia jadi YB Tapi sebenarnya dia bermula daripada rumah jugalah. Betul. Daripada rumah. Kalau it's unfair untuk mak ayah untuk bagi that type of tanggungjawab kepada tenaga pengajar atau kepada cikgu untuk bentuk anak dia. Saya sebenarnya kurang setuju dengan benda tu. Dan even saya ada anak, anak saya semua lelaki, 5 orang. Dan dia lebih kurang macam saya juga. So it's not easy sebab anak saya pun nakal macam saya juga dulu. Okay. So saya kerap kena pergi sekolah sebenarnya. Saya kerap kena pergi sekolah untuk jumpa dengan cikgu disiplin. Okay. Saya realise yang bila berlaku benda tu, dia ada kegeraman, tapi dalam masa yang sama dia ada macam mencuit hati saya. Betul. Sebab dulu saya Ya, sebab saya kesian lah tengok macam ibu bapa datang jauh-jauh. So Puan saya serahkan anak saya kan. Jadi kita tanggungjawab kita besar sebenarnya sebab betul. Dah dengan institut lagi kita nak hantar pergi praktikal 9 bulan bukannya betul. lama. Cuma saya diajar macam ni. Saya diajar result tu kita tak boleh nak tentukan. Result tu adalah totally milik Allah. Tuhan akan tentukan kau dapat tak dapat result ni. Kita nak macam tadi kan, kita nak bentuk budak ni dan sebagainya, tapi kita dah usaha tak jadi. Tapi sebenarnya yang mahal tu adalah effort tadi tu. Effort tadi tu. Kelakar lah. Ni saya just share je. Boleh. Saya dah satu student tau. Saya ada satu batch tu, saya ambil student lelaki-lelaki sebab permintaan daripada industri memerlukan terapis lelaki-lelaki. Okay. So saya ambil student lelaki-lelaki. Batch 5 kalau tak silap saya. Ya Rabi, saya pakai whistle tau. Untuk sekejap tidur. Saya whistle. Okay. Sampai macam tu tahap dia lah. Tahulah budak-budak lelaki-lelaki kan. Kejar satu bangunan. Ada. Saya kejar tau. Sebab tak nak masuk kelas. Hambat orangnya. Lepas tu, okey lah. Asal saya tidur, ada yang saya pernah simpan dengan ais. Ya Allah, dia macam-macam perangai dia tu. Lepas tu saya tanya dia, sampai satu tahap kan saya macam dah, okay, awak ni sebenarnya masuk kelas ni, ceburi bidang ni kenapa Saya nak allowance je Puan. Sebab nama ke program. Program ada kerajaan. Jadi, saya allowance. Okey lah, faham. Tapi Cik Iman, sekarang dia jadi YB boleh sebut nama tak boleh? Tak payah aku. Dia jadi YB. Okay. Sekarang saya faham lah. Main-main dia pun jadi orang kat dia.